Kebiasaan pekerjaan dikatakannya lambat datang mautnya, padahal sukalah ia akan datangnya, supaya lepaslah dia daripada negeri orang yang derhaka dan berpindahlah dia kepada Tuhan Rabbul Alamin. Golongan ketiga, arif billahi. Daripada awal jadi baik, daripada awal memang baik dah, dan memang bercita-cita nak mati pun. Memang dia pun tak mau dah duduk dalam dunia ni lama ni. Dunia ni negeri orang derhaka. Buka televisyen, cerita tak elok. Dengar radio pula, lara tak habis. Pergi masjid pula, ustaz tu menyembang dalam kuliah, ngata ke orang. Pergi ke surau, tak ada kuliah pula, tinggal dia dengan tuk bilai je. Tu je nak hidup. Pergi supermarket, tengok paha ni besar balak. Jalan gedebok, dia kata Allah. Duduklah rumah. Buat apa? Puasa, sembahyang ni. Dia tak mau dah dunia ni. Kalau Allah ambil dia pun alhamdulillah. Hidup dalam penuh. Mai anak cucu datang, mai anak saudara datang. Allah hak pakai ketat meraya. Hak tudung tak pakai. Dia rasa akulah tak tahulah ni anak siapa. Isteri dia kata lah, ni anak saudara abang lah. Anak abang lu, aku ingat orang putih mana, rambut perang main ni. Okey, jadi semua tak seronok belakang. Ada benda tak seronok. Jadi orang macam ni dia tak mau. Sebab tu tuan-tuan boleh jumpa orang macam ni, kerja dia puasa setiap hari, melainkan hari raya dengan tasyrik. Berpuluh tahun dia puasa. Sebab tu orang yang puasa berpuluh-puluh tahun ni orang panggil arif billah. Kadang kita tak nampak kearifan dia tu, Allah bagi kat dia. Kadang duduk rumah kain pelikat, baju tak pakai, kain tola cukin dia atas bahu. Bagi dekat dia apa pun tak mau. Ada jam satu sudah, apa nak tengok jam sembahyang. Nak bagi dekat dia kereta, aku tak mau, aku nak pergi mana. Bagi motor, tak apa, ambil kat hang. Orang bagi motor dia ambil. Datang orang lain pula, hang nak motor tak? Ambil motor tu, dia bagi ke orang pula. Ini nama dia arif. Kalau ada dalam Manjur ni kira hebat. Tak jumpa dia kedai kopi, kedai roti nan tu apa? Manan lagi tak jumpa. Nak bilil pun tak ada, apa pun tak ada. Kerja dia ialah duk tunggu